Hai korang, dah lama kan Akmal tak buat video untuk YouTube. So hari ni Akmal nak share kat korang aku bercuti dekat Teratak Tok Boy. Sini dia suasana kampung tak korang. Ada aktiviti macam ATV, lepas tu ada korang boleh berbasikal, dan korang boleh buat macam-macam aktiviti juga. So korang tahu tak apa yang ada kat sini? Jom Akmal tunjukkan kat korang. Ini adalah pintu masuk dia. So dia akan straight masuk ke ruangan chalet. Kat sana tu chalet. Situ untuk tempat korang OOTD lah. So Akmal berada di Teratak Tok Boy. Ini adalah demo kontak dia lah. Okay, so ini Akmal tak di ini bukan paid review, sebab Akmal memang bercuti kat sini. So kat sini ada buayan. Ya, ada juga tempat macam you all nak OOTD kan. Kat sini. Okay, ni tempat OOTD. So kat situ, kat depan tu adalah dia punya homestay. Okay, kat sini you all boleh nak sewa basikal ke. Okay, yang tu dia punya ATV. Kat situ adalah dia punya homestay. And then kat sini dia ada chalet dia lah. Dia ada 4 chalet kat situ. 1, 2, 3, 4. Sini pun ada juga chalet. So Akmal ambil yang biasa saja. Kat sini lah. Okay, kat sini dia ada kolam pancing, campsite dan ATV juga. Okay, kat belakang ni dia punya homestay. Akmal tak tahu dia punya homestay tu ada berapa bilik. So nak kena tanyalah orang tu. Right, so kat sini dia ada chalet 1. Dan dia berkembang tau korang. Tengok sini adalah bidara dan sini adalah cekor. Terbaliklah sebab Akmal pakai kamera depan kan. Sekejap Akmal view belakang. Adalah halia. Ini ada lempoyang juga. Okay, yang ini dia luas sikit. So untuk next dia ada lagi 4 pintu. 1, 2, 3, 4. Dia akan berkembang macam ni lah. Best tak korang, sebabnya kat sini di kawasan kampung. And then korang boleh masak dekat dia punya dewan makannya. Chalet tu dia ada sediakan jugalah macam water heater, and ada iron board pun sekali. Okay. Lepas tu yang basic-basic tu ada. Tapi kalau korang nak memasak pun ada juga dekat dewan makan dia. Okay, jom kita tengok dewan makan dia macam mana. Ni dia punya dewan makan. Dia ada tempat BBQ. Sini BBQ area. Okay, ni dewan makan dia lah. Okay, sebelah dewan makan tu dia ada pool. Nampak tak pool? Okay, ni dia punya tempat memasak. Nampak tak kita orang? Ni, korang boleh beli barang-barang, bawa barang-barang sendiri, boleh masak kat sini. Ni barang-barang kita orang. Okay, boleh memasak. Sana dia ada water filter, ada apa gas. Dan dia pun ada peralatan-peralatan memasak lah. Ada pinggan-pinggan, mangkuk cawan apa semua. Ada garam, ada gula sikit. Senduk semua ada. Dia ada juga peti sejuk. Okay, so ni tempat masak dia. Dia ada juga periuk nasi. Okay, so sambil-sambil memasak, sambil-sambil mencuci, boleh tengok anak-anak main dekat pool tu. Ada water filter. Korang boleh lah masak nasi kan. Tak. Kita buat juga koktel guys. So barulah kita layan sambil tengok anak-anak main kat swimming pool kan.
Okay gang, so ini tadi hotel kita. Nampak tak lah, tak boleh tak tujuh lah, takut tumpah. Ada buah naga, ada mango. Kita makan. Okay, ni adalah pool. Ini pool. Okay, dia ada dua pool. Satu pool untuk kanak-kanak, satu pool untuk yang dewasa. Dewasa tu dia dalam sikit lah. So sambil-sambil tu korang boleh bersantai-santai kat sini. Boleh lah duduk-duduk sini sambil tengok anak kan kat sini. Mami nasan. Okay korang, so macam mana, best kan? Kalau korang rasa-rasa macam tak nak pergi jauh-jauh daripada KL ke, daripada Selangor ke, bolehlah duduk sini. So kita duduk sambil-sambil tu boleh layan TV kat atas ni. Boleh layan TV. Kalau korang nak karaoke pun boleh karaoke tau.